Macam mana nak belajar kripto? First, hang kena ada account. Contoh, ni account hang. RM500 ni duit aku. Contoh, hang anggap duit hang. Lepas tu kita akan deposit masuk ke dalam account hang. Lepas tu hang akan RM2,000. RM2,000 ni kalau hang campur dengan RM500 yang hang deposit tadi, jadi RM2,500. Betul? Betul. RM500 yang hang deposit ni hang jangan guna. Hang guna RM2,000 ni yang dia bagi. RM2,000 ni hang boleh buat jual beli Bitcoin. Kalau hang profit, hang boleh withdraw. Kalau hang loss, burn lah. Okay. So RM500 ni hang nak withdraw? Nak. Let lu. Hang dah deposit RM500. So hang dah boleh join lah group aku. Ada education kat sini. Kan kena bayar pun. Nak withdraw? Nak. Nah, ambil lah. Serius lah? Serius. 500 ni? 500 ambil. Duit yang aku deposit tadi? Ya. Deposit. Ambil. Betul bro? Betul. Thank you bro. Ya. Wish. Datang belajar dapat duit mat.